Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Yang berusaha Dr. Nirwana binti Muhammad Rashid, pengarah IPGK Ilmu Khas, Dr. Haji Zainal Abidin bin Haji Maslih, pengarah IPGK Rajang, Dr. Lina binti Thomas alias Tupang, pengarah IPGK Gaya, Tuan Haji Muhammad Fazil bin Muhammad Saleh, pengarah IPGK Tuanku Bainun, Dr. Abang Ismail bin Haji Abang Julhi, pengarah IPGK Batu Lintang, Timbalan-timbalan pengarah, Dr. Abdul Hadi bin Mat Dawi, pemantau DLO KPPB, Jawatankuasa Induk DLO KPPB, penyelaras-penyelaras KPPB, pensyarah pembimbing, pembentang DLO KPPB, semua peserta DLO KPPB serta seluruh warga maya yang saya hormati sekalian. Syukur Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dirafakkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, kita diberi ruang dan kesempatan untuk bersama-sama menjayakan showcase Digital Learning Object, Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna atau DLO KPBB peringkat Kluster 4 tahun 2026. Sesungguhnya amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa untuk bertindak sebagai hos penganjuran Kluster 4 bagi tahun 2026 bukan sekadar suatu penghormatan, malah merupakan tanggungjawab besar yang mencerminkan keyakinan terhadap keupayaan warga IPG dalam memacu kecemerlangan pedagogi, inovasi pendidikan dan pembelajaran bermakna secara berterusan. Hadirin sekalian, penganjuran program ini mencerminkan komitmen berterusan warga Institut Pendidikan Guru dalam memperkukuh KPPB selaras dengan keperluan transformasi pendidikan masa kini. Melalui pengintegrasian DLO yang dirancang secara strategik dan berfokuskan pembelajaran bermakna, inisiatif ini bukan sahaja memperkaya amalan pedagogi pensyarah dan siswa guru, malah menjadi wadah kolaboratif yang memperteguh budaya inovasi, refleksi profesional dan kecemerlangan pendidikan guru secara holistik. Hadirin sekalian, seiring dengan tuntutan pendidikan abad ke-21, warga pendidik kini tidak lagi berperanan sebagai penyampai ilmu semata-mata. Sebaliknya bertanggungjawab sebagai pemudah cara pembelajaran yang bermakna, kontekstual dan berimpak tinggi. Justru, penerapan DLO dalam kerangka kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna berupaya membangunkan keupayaan pedagogi pendidik untuk merancang pengalaman pembelajaran yang mendorong penglibatan aktif, pemikiran kritis serta pembinaan kefahaman yang mendalam dalam kalangan siswa guru IPG. Hadirin sekalian, saya yakin bahawa showcase DLO KPBB peringkat Kluster 4 tahun 2026 ini akan menjadi platform strategik untuk memperkasa perkongsian amalan terbaik, merangsang percambahan idea inovatif serta memperkukuh jaringan kolaborasi antara kampus-kampus IPG, khasnya IPG dari Kluster 4 ini. Melalui sinergi kepakaran dan komitmen bersama, usaha ini diyakini mampu menyumbang secara signifikan terhadap peningkatan kualiti pendidikan guru. Seterusnya, menyokong aspirasi negara dalam melahirkan moden insan yang berdaya saing, berfikiran global dan berteraskan nilai. Akhir kata, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Jawatankuasa Pelaksana, para fasilitator serta seluruh warga IPG Kluster 4 yang telah berganding bahu menjayakan showcase DLO KPBB ini. Semoga segala usaha, komitmen dan sumbangan yang dicurahkan menjadi pemangkin kepada pemerkasaan pedagogi pembelajaran bermakna serta memberi impak yang berterusan
terhadap kecemerlangan pendidikan guru di negara ini. Ilmu bagaikan mentari menyingkap gelap hati dan menyemai cahaya di jiwa generasi. Begitu juga dengan usaha kita dalam pendidikan. Walau setitis pun usaha yang ikhlas, ia mampu menerangi jalan pembelajaran dan membentuk insan yang cemerlang. Semoga kita terus berinovasi, berkolaborasi dan menyalakan semangat pembelajaran bermakna dalam hati setiap siswa guru. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan showcase DLOK PBB peringkat kluster 4 tahun 2026. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.